Nampak ni ada Nanta Putra dah mulai selesa dia. Oh! Adam Nuruddin jatuh di segol pertama. Oh, sayang untuk Adam. Baru ada impian untuk ada dua pelumba Suzuki di atas podium. Tapi sekarang ni hanya Azlan Shah yang boleh bagi cabaran di top 3. Oh, sayang untuk Adam. Sayang sekali untuk mereka. Dan beberapa tahun Suzuki dalam masuk dalam SBK ini. Ini peluang yang terbaik untuk mereka setakat ini. Kita ada lagi race esok, ada lagi perubahan dan low side ketika di telekoh yang pertama. Ada Nanta Putra. Sayang sekali. Ada Nanta Putra semakin laju di sektor pertama. So sekarang ni ada Nanta Putra akan cuba untuk buat satu jarak. Sayang tak ada. Ada Nanta Putra. Ada Putra terjatuh. Ada Putra terjatuh di hadapan. Jadi kepada Kasbah sekarang ni Azlan mana mendudukan podium sekarang untuk mengejar 25 di atas. Sengit dalam perlumbaan ini. Ini alasan ketika ada Nanta Putra yang mendahului perlumbaan. Hilang imbangan dan terjatuh. Yang dapat mengawal jentera.